Nah, pada chapter 1151, sosok sebenar bentuk hybrid Killingham akhirnya diperlihatkan. Namun anehnya, wajah Killingham tidak terlihat seperti manusia normal. Sebaliknya, melihat kepada giginya yang dipenuhi taring, Killingham terlihat lebih kepada manusia ikan. Betul lah tu. Jadi, jom kita bahas sedikit siapakah Killingham. Walaupun manusia ikan pada hakikatnya adalah ras yang sangat didiskriminasi lebih-lebih lagi oleh para tenryubito, what if Killingham adalah salah seorang yang terkecuali kerana latar belakangnya? What if Killingham adalah anak dari hasil perkahwinan antara keluarga limosif dan manusia ikan yang dijadikan hamba? Namun oleh kerana darah manusia ikannya, Killingham end up didiskriminasi oleh warga Holy Land, dan oleh kerana itu juga Killingham saat dipanggil ke Elbaf adalah dalam keadaan bahagian atas mengambil bentuk haiwan kirin, sedangkan bahagian dari leher ke bawahnya masih mengekalkan bentuk manusia normal. Aku percaya bentuk tersebut sering diguna pakainya di Holy Land untuk menyembunyikan rupa paras manusia ikannya. Disebabkan itu juga dia kekal memakai buih di kepalanya, seolah-olah dia tidak dibenarkan bernafas dengan udara yang sama dengan tenryubito lain. Nah, ada beberapa lagi detail kecil sepanjang pengenalan Killingham di mana awalnya dia begitu risau dan tergopoh-gapah apabila diseru Gunko melalui Abyss. Seolah baginya arahan mesti dilaksanakan dengan segera kerana statusnya sebagai manusia separuh fishman tidak layak untuk menentang bahkan melambatkan arahan atasnya. Namun begitu, kelakuan Somers yang merupakan sebahagian dari keluarga Shepherd dilihat sangat kontras di mana dia berlengah-lengah ketika diseru sehinggakan biliknya dibawa sekali melalui Abyss. Malah dia memanggil Shamrock dengan nama aslinya, seolah-olah mereka setara, sedangkan Killingham memanggil Shamrock dengan gelaran Commander, seolah dia berada di bawah Shamrock. Tapi apakah ada sebab lain bagi seseorang yang berketurunan manusia ikan mampu menjadi salah seorang tenryubito, sedangkan posisi tersebut adalah sangat-sangat eksklusif? Nah, what if perkara ni berakar pada 200 tahun yang lalu, atau lebih tepat lagi adalah waktu di mana bangsa manusia ikan mula didiskriminasi? Yes, so far apa yang kita tahu, mereka dengan tanda kutip mula didiskriminasi sejak 200 tahun yang lalu, dan waktu tu jugalah mereka pertama kali dijemput ke Reverie. So, adakah sebelumnya mereka tidak didiskriminasi sama sekali? Aku percaya bangsa manusia ikan ni awalnya sama seperti Elbaf adalah sebuah negara yang tidak berafiliasi dengan world government. Namun, oleh kerana Imo dan Gorosei sedar manusia ikan juga mempunyai kepentingan untuk matlamat mereka yang ingin menenggelamkan dunia kerana suku Fishman memegang salah satu senjata kuno, Poseidon. Mereka telah dijemput untuk menyertai Reverie. Nah, what if waktu inilah bermulanya gabungan manusia ikan dengan keluarga limosif? What if peristiwa yang berlaku kepada Shirahoshi ketika Reverie adalah paralel kepada apa yang berlaku 200 tahun yang lalu? Ketika keluarga Diraja Fishman dan Shirahoshi naik ke Holy Land, Saint Charles telah berkenan untuk menjadikannya hamba dan cuba sedaya upaya untuk mengganggu Shirahoshi, sehinggalah Miosgard datang dan menghentam Charles dibantu oleh Leo dan Sai. Namun malangnya atas tindakan tersebut, Miosgard telah dihukum. What if 200 tahun lalu juga berlaku insiden yang hampir serupa di mana oleh kerana seorang tenryubito dari keluarga limosif yang terpikat dengan kecantikan Putri Duyung pada masa itu dan cuba memaksanya menjadikannya isteri ketika kedatangan keluarga Diraja Fishman ke Holy Land saat Reverie, namun sudah jelaslah cintanya telah ditolak mentah-mentah. Oleh kerana itu, bangsa Fishman telah difitnah dan end up didiskriminasi oleh seluruh dunia. Putri Duyung tersebut pula telah dipaksa menjadi hamba dan dikahwinkan dengan keluarga limosif. Itulah titik bermulanya kewujudan Fishman dalam kalangan tenryubito. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.